Indonesia sahkan penerimaan jemputan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menyertai Board of Peace atau Lembaga Keamanan bagi memantau usaha pembinaan semula Gaza. Kemungkinan penyertaan Malaysia dalam Peace Committee ini supaya kita dapat memainkan peranan dalam pembangunan semula. Kenapa Malaysia tak dijemput untuk itu telah kita bagi pandangan, kita ikuti dan kita agak sukar. Malaysia mulai bertanya-tanya, bahkan heran, mengapa dalam berbagai forum strategis global, termasuk inisiatif Donald Trump terkait Gaza, nama Indonesia justru selalu muncul di barisan undangan, sementara Malaysia kembali absen. Padahal, selama ini Kuala Lumpur kerap memosisikan diri sebagai mitra yang paling kooperatif terhadap kepentingan Barat dan Amerika Serikat. Namun, realitas diplomatik berbicara lain, yang dipanggil justru Jakarta, bukan Putrajaya. Kekecewaan itu terasa semakin pahit karena Malaysia selama bertahun-tahun dinilai telah menggadaikan sebagian kemandirian kebijakan luar negerinya, bersikap lunak dan akomodatif demi dianggap relevan di mata kekuatan besar. Ironisnya, langkah tersebut tidak berbanding lurus dengan pengaruh. Dalam skema geopolitik Donald Trump yang transaksional dan pragmatis, Malaysia tidak dipandang sebagai aktor penentu, melainkan sekadar pengikut yang bisa diabaikan tanpa konsekuensi strategis. Sebaliknya, Indonesia diperlakukan berbeda, bukan karena kedekatan personal, melainkan karena posisi tawar, skala pengaruh, dan keberanian menjaga kedaulatan politiknya. Di mata Trump, negara yang dihormati bukan yang paling patuh, tetapi yang paling bernilai. Dan di titik inilah Malaysia tampak tersadar, menjual kedaulatan tidak otomatis membeli penghargaan, justru sering berakhir pada satu hal, yaitu dipandang sebelah mata. Indonesia sahkan penerimaan jemputan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk menyertai Board of Peace atau Lembaga Keamanan bagi memantau usaha pembinaan semula Gaza. Sumber diplomatik memaklumkan, penyertaan Indonesia mencerminkan pendirian negara itu yang konsisten menyokong usaha keamanan global, khususnya berkaitan isu Palestin, selain mengekalkan dasar luar yang bebas dan aktif. Bagaimanapun, piagam penubuhan lembaga berkenaan dilaporkan tidak mengehadkan peranannya kepada wilayah Gaza semata-mata. Ia sekaligus mencetuskan spekulasi bahawa badan itu berpotensi memainkan peranan lebih luas dalam lanskap geopolitik antarabangsa. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Members yang ada di Board of Peace ini Yes, siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina? Ya. Oke. Terima kasih. Itu telah kita bagi pandangan, kita ikuti dan kita agak sukar, melainkan ada jaminan yang betul-betul baik dan tegas soal rakyat Gaza dan Palestin, pengiktirafan, menghentikan sama sekali serangan ganas dan biadab oleh rejim Israel dan memulihkan bantuan kemanusiaan. Ini belum dilakukan, jadi kita sukar untuk memberikan dukungan awal. Peringkat antarabangsa Malaysia di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sangat lantang mempertahankan dan membela hak rakyat Gaza dan Palestin. Kini dunia masuk ke fasa pemulihan semula ataupun pembangunan semula di Gaza. Baru-baru ni Presiden Trump ada menubuhkan The Peace Committee yang disertai oleh banyak negara Timur Tengah seperti Turki, UAE, Saudi dan negara Eropah seperti UK dan yang lain. Baru diumumkan semalam dan pada pagi ini, Singapura turut dijemput untuk memainkan peranan dalam Peace Committee ini. Persoalan saya, apakah pandangan Malaysia dan pandangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan penyertaan Malaysia atau kemungkinan penyertaan Malaysia dalam Peace Committee ini supaya kita dapat memainkan peranan dalam pembangunan semula Gaza dan Palestin? Kita tentunya ikuti dari dekat tentang usul
susulan daripada Presiden Donald Trump Amerika Syarikat tentang Peace Committee. Pada dasarnya kita sokong langkah-langkah untuk menjamin kedamaian. Tapi kita juga ada beberapa pandangan tentang penumbuhan jawatankuasa begitu dan ahli-ahli yang terlibat. Jadi bangkangan kuat juga, umpamanya kedudukan mantan Perdana Menteri UK Tony Blair yang terlibat secara langsung dalam pembantaian dan serangan terhadap Iraq pada satu ketika, dan sikapnya yang dianggap tidak telus dan adil dalam isu Palestin dan Gaza. Ada juga dimasukkan umpamanya penyertaan Perdana Menteri Israel dalam kuasa itu. Banyak pengumuman-pengumuman itu belum disahkan. Jadi kita tentunya ada perhatian. Mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini akan meneliti, dan Menteri Luar telah diminta untuk mendapatkan kesenarai sepenuhnya, dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman pemimpin dunia Arab, Turki dan lain-lain, minta pandangan mereka. Saya nak tanya, kenapa Malaysia tak dijemput untuk yang di Mesir itu tadi? Okey. Sebab satu adalah dia panggil negara pemegang taruh. Negara pemegang taruh ni kenapa 5 negara saya sebut tadi dijemput kerana mereka akan menyediakan wang bagi pembangunan Gaza. Manakala Turki, Mesir, UAE dan Qatar, mereka akan menghantar tentera masuk ke dalam Gaza untuk mengendalikan proses undang-undang dalam Gaza bila Gaza nak dibangunkan. Dia panggil pemegang taruh. Indonesia ni dia datang kerana dia diberi ruang sebagai negara Islam yang paling besar untuk berada dalam ni, dan kuota tu diberi juga pada Pakistan, negara Islam yang kedua paling besar. Dia tak ada benda yang menunjukkan kita di tepi. Sebab besok kalau summit ni berjalan, tapi kalau summit ni berjalan dan diputuskan pembangunan Gaza, kita boleh putuskan kemudian sama ada kita nak menyertai dana sekolahnya, kita nak menyertai dana klinik, dana hospital, kita masih boleh sertai. Ini pemegang taruh ni, kalau saya katakan kita hantar askar kita pergi, dan kita ada masalah bahasa untuk berkomunikasi dengan orang Arab, begitu juga kan. Jadi ini saya kata tak ada apa yang menunjukkan Malaysia di kebelakang ataupun Malaysia perlu di ke depan. Banyak juga negara Eropah yang tak dipanggil, hanya dipanggil EU je. Roja Kalas akan pergi besok, Koja Kalas akan mewakili Kesatuan Eropah. Norway tak ada tempat, Sweden tak ada tempat, Switzerland tak ada tempat. Begitu juga negara Arab. Mereka selain daripada negara Arab yang pemegang taruh terbesar besok adalah Liga Arab yang dipengurusikan oleh Mesir. Selain jadi Mesir ada Jeneral Sisi ada, pengurusi Liga Arab pun ada, dia menjaga kepentingan 22 negara Arab. Jadi saya tak fikir kata kita rasa bimbang kerana Malaysia tak dipanggil. Sebab kalau kita nak bina hospital pun kita boleh bina hospital, sekolah kita boleh bina. Itu je, saya tak pernah fikir kata ada hal yang negatif kenapa Malaysia tak dipanggil, kerana ini adalah sidang yang pantas, cepat nak dibuat. Yang kedua, negara-negara yang berada dalam perjanjian ni, 6 negara ni, 6 entiti dalam perjanjian ni menjemput entiti yang lain. Saya bagi tahu kata kerana mereka akan membekalkan tentera di dalam Gaza, mereka kena datang. Sebab besok pelannya akan tunjuk berapa ribu orang tentera masuk dulu. Kemudian tentera mana jaga di mana. Sebab besok adalah proses melaksanakan perkara ke-6 sampai kepada perkara ke-20 dalam perjanjian ceasefire 20 perkara ni. Jadi tak ada isu kita ke belakang. Isu dia nanti kalau kita nak masuk pintu laluan, kita bantu je lah. Tak ada isu. Bagaimana pendapatmu mengenai ini, Sob? Tulis di komentar.